Kita dah sampai attraction seterusnya, Museum Negara. Sejarah awal pendudukan Malaysia. Homo sapiens. Ini jenis-jenis senjata yang digunakan zaman Neolitik. Lukisan gua. Dekat gua-gua area Malaysia ada lukisan kat dinding dia. Lukisan macam ni. Ni ada simulasi keadaan duduk dalam gua zaman manusia Perak. Perhiasan zaman dulu kala. Pakai batu-batu cengkerang. Zaman gangsa yang ditemui di kawasan Perak. Ini tinggalan dia. Barang-barang tinggalan dia, tak pasti apa bendanya. Yang ni pula daripada zaman besi, sekitar tahun awal 7 Masihi, selepas zaman gangsa. Ni barang-barang yang ada. Macam ni lah. Ni mungkin dia punya tahu senjata kot. Senjata diorang ataupun cara diorang nak bercucuk tanam kan. Kubur zaman batu dulu macam gini je kubur diorang, pakai batu Ni ada early trade zaman awal-awal dulu Kesultanan Melaka. So Melaka dekat laluan yang paling sibuk juga. Ni barang-barang dagangan zaman tu. Ni dinding pintu istana lama zaman dulu-dulu punya pintu istana, dinding dia macam gini. Cik, rasa macam masuk istana tau. Macam ni lah dulu sultan-sultan meeting. Kalian nak meeting dengan sultan ke apa? Pak Sultan punya tangan apa cabut tu. Khalid buat Laksmana Hang Tuah. Rumah klasik Melayu. Contoh batu nisan lama. Kita lalu rumah dulu kan. Tangga dia macam ni. Dari bawah rumah kita dah boleh main lari-lari mat. Boleh main kejar-kejar bawah rumah mat. Zaman dulu-dulu lah. Siap ini kalau buat hammock ni, hujung sini parking sana buat hammock cahaya mat. Settle dah kita punya jalan-jalan dekat museum tadi. Khalid pun dah kepenatan, tergolek tu. Bukit Bintang. Okay, next Bukit Bintang. Let's go. Saja nak share dengan korang betapa bangganya aku jadi orang Malaysia. Tengok kita punya train. Canggih mat. Bawah sikit daripada China. Not bad, not bad, not bad. Good job Malaysia, good job. Kau tengok ruangan kat bawah semua teratur, licin. Lantai siap boleh reflect lampu je. Betapa licin. Ya, geng daripada sekolah awak. Faham. Tak payah excited sangat. Ya Allah, kau tengok. Kau tengok. Masya Allah. So, jom kita tunggu train untuk pergi ke mana Khalid? Bukit Bintang. Khalid so far jalan-jalan naik train dekat KL ni untuk cuti-cuti sekolah ni. What's your thought? Seronok. Walaupun tak payah pergi jalan keluar daripada negeri. Mantap. So puas lah. So next kita nak pergi Bukit Bintang kan nak cek apa? Naga tu lagi. Naga yang tadi berasap tu? Noh, takkan sampai 2 kali. Kalau RM10 ke bawah boleh. Okay.
Ha, tanya. Tanya kak ni kenapa tak boleh? Kak, budak ni dia try tap IC dia tak boleh. Alhamdulillah dah sampai Bukit Bintang. Jom kita jalan-jalan lepak dekat kedai Arab tu kan. Minum. Yang penting bukan Medi lah. Lapar. Mau makan apa? Ni nak? Shawarma. Boleh. Tang-tang macam ni lepak dekat Bukit Bintang pun okey tak? Sekali-sekala kan. Bawa anak jalan-jalan ambil angin. Ni dia minta pergi KKV pula. Nampak KKV memang pantang lah. Member hilang terus lah. Malah aku nak ikut. Aku tak lagi beli apa-apa. Buat je. Tengok-tengok boleh window shopping. So korang cuti-cuti sekolah ni apa aktiviti korang? Share-share lah sikit. Komen kat bawah kan. Ada benda menarik? Ni shawarma yang kita orang order. Okay lah. Besar ni, not bad lah. Boleh lah makan. Dengan air tembikai. RM13, RM10. Okay lah, kat Bukit Bintang kan. Kalau aku kena pakai sos lah guys. Ada sos ni lagi kick sikit lah. Dia kick sikit lah. Bismillah. Ya. Listen lah, listen. Okay. Berapa kali? Okay lah. Kali tak payah pakai sos. Okay, saya pakai sos okey lah, boleh lah. Kalau Khalid suruh habiskan satu ni seorang boleh? Mampu? Okey, baik. Ni muka orang kalau tak reti nak makan slow-slow. Semua benda nak sumbat sekali dalam mulut. Ha, kan dah macam beruk tu. Yeah, ambil gambar sekali. Khalid ambil gambar sekali. Yeah, alright. Jom kita nak cross pergi ke BV. Inilah busynya weekend. Walaupun pukul 4.30. Oi, ramai mat. Orang tunggu kat Damascus ni. Gila. Siap ada cik jual belon lagi dengan apa bunga. No, dekat sini saja boleh. Ui, sini saja trafik ramai, bro. Good business. So now guys, kita orang dah sampai dekat depan PV. Depan dia punya iconic area ni. Boleh tahan ramai kak manusia yang ada weekend ni. Hari ni Sabtu sebelum naiknya sesi persekolahan yang baru 2026. Boleh tahan ramai. Daripada pelbagai negara lah aku rasa. Bukan daripada Malaysia sangat ni. Mantap. Proud to be Malaysian. Tempat kita adalah tempat yang paling ramai dilawati pelancong seluruh antarabangsa, seluruh negara, internationally. Aduh, kena banyak refresh lah ayat aku ni. Lalut. Lama juga aku tak jalan dekat area sini. Rasanya sekarang lebih ramai daripada dulu. Tapi menarik juga apa dia punya vibe dekat sini sekarang. Makin meriah lah bagi aku. Nampak. Setelah I think at least 3 tahun, 2-3 tahun lah aku tak jejak sini. Tapi tahun ni lah aku rasa 2026 ni aku rasa is Malaysia je. Orang akan lebih ramai datang Oli Alam. Tahniah Malaysia. Apa? Anak aku ajak dessert dekat Ilau-Ilau ni pula. Hai, selera budak-budak hari ni mat. Ilau-Ilau. Oh, Khalid.
tengah berdiri beratur di balik orang. Pandai dah nak aku order sendiri. Oh, apa ni Khalid? Dia punya tu topping apa? Coklat. Oreo. Dalam tu je, Oreo je. Dia yogurt dengan Oreo. Favorite dia? No. Baru tanya soalan favorite. Terus dia jawab dengan makan. Selerup je dia bagi. Dah. Bismillah. Yogurt. Bukan selera aku lah yogurt ni. Enggak sang kau lah nak. Yang penting kali happy lah. Okay, next guys, kita nak ke KLCC melewati apa nama tempat pejalan kaki PV ke KLCC. Jom. Pengalaman jadi apa nama play turis dekat KL naik public transport agak memenatkan sebenarnya. Tapi okey lah, betul lah, menarik lah, sekali-sekala buat kan. Selalu datang KL naik kereta, ni sekali-sekala kita naik public transport. Mana aku pun suka naik train kan. Sekarang dah sampai KLCC Park. Saja jalan-jalan kat sini ambil angin, dah lalang kat KLCC sebelum kita orang bergerak balik menaiki train LRT sampai ke Glen Mary balik. Park kereta kat situ. Jom kita tengok petang-petang orang kat KLCC buat apa. So petang-petang macam ni lah, orang berlari-lari, jogging. Oh, memang sesuai untuk trekking. Korang ada lagi satu train nak kena hadap sebelum dapat sampai ke parking kereta. Belum boleh balik. Agak penat. Kali pun dah tak larat sebenarnya. Okey lah, kita habiskan lah challenge hari ni. Budak ni semata-mata ajak datang sini. Anyway, sini sekarang tengah tutup lah guys. Dia tengah apa nama renovate. Semata-mata datang nak tengok benda ni budak ni. Petronas F1 model, kebanggaan rakyat Malaysia. Yeah. Kat sini macam-macam orang tengok. Orang try piano, macam-macam apa nama bakat kita boleh nampak dekat area KSC ni. Pelbagai negara datang kan. Tu yang macam-macam yang dapat tu. Alhamdulillah sampai Glen Mary. Tinggal nak parking kereta, pergi parking kereta, balik rumah rehat. Okay guys, itulah dia apa nama kita orang punya aktiviti untuk minggu ni. Seminggu, weekend sebelum cuti sekolah berakhir. Kalau korang suka dengan video kita orang, please subscribe, like, comment and share dengan kawan-kawan korang. Hopefully korang enjoy video yang aku buat ni. Kalau korang suka, please support video ni, channel ni, so then aku boleh buat lagi video in future, lagi banyak, lagi best untuk korang. Aku pun tengah belajar lagi buat editing, shooting, benda semua ni. Ni random berapa bidang terjun je ni. Alright everyone, thank you for the support. Thank you for watching until the end. Kita jumpa lagi next video insyaAllah next week. See ya. Assalamualaikum.